Ayah beli phone baru untuk aku. Aduh, rosak. Padahal ayah baru je beli kat aku. Aha! Kita selotip je biar nampak tak rosak. Bestnya boleh main Roblox. Lah, rosak. Lah Ehsan, kerja rosakkan barang je. Korang boleh tak buat nombor 6 dengan 9 tapi dalam bentuk pelangi macam ni? Mestilah boleh. Ni angka 6, ni angka 9. Kalau kita gabungkan, dia jadilah macam tu. Tak jadi pun. Kau gagal Ikmal. Cuba kau pula Ehsan. Aha. Macam ni kan ayah? Aduh, memang salah tu. Oh, salah macam tu. Aha. Kita warnakan dulu dekat span. Sekarang kita tinggal tekapkan dekat kertas je. Ayah dah siap. Mana 69-nya? Aduh. Ehsan, kenapa kau tumpahkan air ni? Kan ayah tengah mop. Maaf ayah, tadi aku tak nampak. Yelah, tak apalah. Kau pergilah sana. Ayah nak sambung mop ni. Maaf ya ayah. Satu pakai air, ayah tak marah Tak apalah, aku nak kerjakan ayah. Aku nak cakap ke ayah, aku tak sengaja tumpahkan juga. Alah, ayah. Sorry ayah, tertumpah ayah. Sorry Sorry. Sorry. Anakku rasam. Sini kau. Sini kau ikut ayah. Dah, kau mop sekarang sampai licin. Okey? Ya ayah. Pakcik, kongsi rezeki. Saya ni anak yatim. Kasihanlah kat saya. Sini ikut aku. Biar aku rawat kau. Jom ikut aku masuk rumah. Dek, kau mesti lapar kan? Ya pakcik, saya lapar sangat. Ayah, kita bertiga kat rumah ni pun dah miskin. Kalau tambah orang miskin ni lagi, mampuslah kita. Tak boleh macam tu Ikmal. Dia ni dah jadi anak ayah. Ayah jaga kami pun macam ni, kalau tambah seorang lagi tak tahulah macam mana. Nah, pakai dulu anak kesayangan ayah sekarang. Sini ayah sikatkan rambut kau. Ayah, nanti malam ni jangan bagi dia tidur dalam bilik tau. Suruh dia tidur kat ruang tamu. Najis dia ni. Busuk. Sabar ya anakku. Pencuri ke tu? Dah, keluar kau pencuri. Sorry. Lain kali saya datang lagi. Nasib baik pencuri dah lari. Kau nak lagi bawa duit Tak, mana ada. Jangan halau aku. Aku akan buat apa-apa pun kau suruh. Engkau. Ni mendapat dalam baju kau ni. Sorry. Maafkan aku tahu. Boleh? Yang tengok ni kena subscribe. Please subscribe. Aku nak curi lagi. Kemal, kalau kau boleh keluarkan bola ni tanpa sentuh, hadiah ni semua untuk kau. Cubalah. Senang je. Ambil je lah bola ni. Mana boleh macam tu? Kan dah kata tak boleh sentuh. Kalau macam tu senang je. Aku ambil je lah pakai gelas ni. Mana boleh macam tu Kemal? Tak boleh. Tak boleh Tak boleh. Kalau macam tu aku sedut je bola pingpong ni. Tak boleh macam tu Kemal. Syarat dia bola ni tak boleh sentuh. Yeay, ni aku berjaya. Semua duit ni aku punya. Habis semua duit aku. Jom makan. Jom. Yeay, nak makan Maggi. Anak tak guna. Makan pun tak betul. Keluar kau sana. Ayah nak pukul. Kau duduk kat bawah sekarang. Maaf ayah. Dah, kau makan kat bawah sekarang. Kau memang tak guna. Penatlah uruskan Ikmal ni. Ayah. Dah, ayah duduk je sini dengan Ikmal. Ini semua sebab kau lah ni. Anak tak guna. Maaf ayah. Yeay, minum air. Anak tak guna. Minum air pun boleh tumpah. Maaf ayah. Aku tumbuk kau Okey. Tak jadi. Yeay, makan coklat. Bunyi apa tu? Sorry, aku tak nampak. Nanti ayah marah. Kenapa ni? Tak tahu ayah, dia yang buat. Ikmal, angkat bantal tu. Kenapa kau tutup-tutup ni? Tak ada apalah ayah. Aku cuma nak bagi ayah hati ni je. Ni untuk ayah. Ni hati untuk ayah. Terima kasih ya. Nasib baik ayah tak marah. Yeay, warna. Alah, warnanya tumpah. Aku buang je lah. Tapi banyak kucing di jalan kena cat biru macam ni.
Yelah, kita jangan buang terus macam ni lah. Kita kena lap dulu sampai kering air ni. Lepas tu, kita lap guna tisu sampai warna ni betul-betul kering. Sekarang, semua warna dah ada dekat tisu, barulah kita masuk dalam plastik pula. Kalau macam ni, barulah kucing tak kena cat. Lepas tu, baru kita buang. Subscribe kalau korang suka kucing. Ikmal, ayah nak keluar ni. Kalau ada orang tak kenal, jangan bagi masuk tau. Yeay, best je main game Roblox. Woo! Ish, kosong rumah ni. Ha? Siapa tu? Kan betul tu, ada seorang je budak tu. Assalamualaikum, Dek. Saya ni kawan ayah awak. Boleh buka tak? Ha? Ada kawan ayah? Oh, pakcik kawan ayah mari sini masuk. Oh, ya. Tadi ayah awak pesan suruh pergi tandas. Saya pergi tandas? Oh, yelah, saya pergi tandas lah. Hai. Ayah suruh pergi ke tandas. Kenapa ayah suruh pergi ke tandas Aduh, pelik sangat ni. Hah? Terkunci? Pakcik, jangan kunci saya, pakcik! Pakcik! Pakcik, buka, pakcik! Ush, gila. Banyak betul emas dalam rumah ni. Dah besar pun makan comot lagi. Apalah. Yeay, akhirnya aku dapat juga beli Nutella ni. Tapi aku tak lapar lagi. Simpan dululah. Simpan dalam peti lah. Mesti tak ada orang yang tahu. Aku rasa tu coklat aku. Coklat aku. Coklat aku. Coklat aku. Kosong. Nak tidur tengah hari lah. Wah, ada donat lah. Wah, aku nak ambil donat lah. Ni donat aku. Jangan makan. Aduh, yelah. Sabar kejap Kita tunggu dia tidur. Habis? Nanti mesti Ehsan marah. Mesti Ehsan tak dapat bezakan. Donat aku. Sedapnya. Yeay, makan aiskrim. Aku nak juga aiskrim. Sikit je. Nah, kau ambil yang kecil je lah. Ambil kau, makan yang kecil tu. Ish, kerekut sangat kau ni. Kenyang je makan aiskrim. Tapi kenapa rasa macam sakit perut pula ni? Aduh, nak berak. Lega. Tisu habis. Macam mana aku nak basuh ni? Ehsan, tisu habis. Tolong ambil, Ehsan. Nak tisu? Nah, ambil ni. Kenapa kecil sangat? Kerekut lagi dengan aku. Yelah, Ehsan, tak apalah, Ehsan. Kau ambil lah yang besar. Yeay, terima kasih. Ikmal, ni ada makanan untuk kau. Ini kan lukisan Ikmal. Kenapa tak ada gambar Ikmal Ikmal? Oh, Ikmal. Alah, tak ada lah. Ikmal ke mana ya? Dah tak ada orang yang sayang lagi dah dekat aku. Ikmal, kau dah kenapa? Ikmal, maafkan ayah. Sebab selama ni ayah tak bagi perhatian dekat kau. Sebagai bukti ayah sayang kau, adik kau ayah buang. Ayah, aku nak aiskrim macam ni, ayah. Aku nak aiskrim macam ni. Tapi ayah tak ada duit. Ni, ada jiran bagi untuk kau. Aduh, ayah. Aku dah bosan dah makan Oreo macam ni. Ambil lah. Hai. Alah, aku kecewakan apa lagi. Kita tinggal hancurkan saja Oreo ni. Lepas tu kita isilah susu. Lepas tu kita isi susu manis. Sekarang kita tunggu 24 jam. Yeay, aiskrim dah jadi. Tinggal bagi dekat Ikmal je. Ikmal, ni aiskrim untuk kau. Wah, ada aiskrim. Tak sedap langsung ayah ni. Subscribe kalau korang anak yang baik. Ayah, lapar ayah. Weh, ada susu. Minum dululah. Ikmal, kenapa kau habiskan susu ni? Ni untuk adik kau. Nanti dia nak minum apa? Kita ni dah lah keluarga susah. Kau fikir apa ni? Kau keluar sekarang. Maaf ya ayah.
Baby shark dudu. Ayah. Nak duit sikit ayah. Nak beli makanan kat kedai nyoh tu. Engkau ni dah beban keluarga. Kau keluar sekarang. Apa ayah? Alah, ayah dah tak sayang kat aku lagi. Yelah, tak apalah. Aku pergi je lah. Yeay, minum Fanta. Aduh, basah. Malas dah kemas. Aduh, bateri aku tinggal 1% ni. Nak cakap mana Aku nak cakap sini lah. Wah, bestnya main game ni. Yes, menang. Alamak, gelas ayah dah pecah. Nanti ayah marah. Untuk ganti gelas ayah, pertama kita pakai gelas kertas. Lah, kenapa bocor gelas kertas ni? Sekarang gelas kotak. Aduh, kenapa bocor sangat ni gelas kotak? Sekarang gelas daripada span cuci pinggan. Lah, tumpah juga. Dan yang terakhir, gelas daripada aluminium foil. Rasa-rasa boleh ke tak Wow, boleh lah. Main baru je masuk kereta. Tapi bila tengok kamera belakang, ada raksasa jahat dekat belakang. Seram sangat. Siapa tu? Aku nak pergi tengok lah. Ikmal pun cek siapa raksasa tu. Ya, sekejap aku cek Ada siapa kat belakang? Tapi kat belakang kereta tak ada siapa-siapa pun. Pasti ada yang nak khianat aku. Dah lah, daripada aku dikhianat terus, baik aku masuk dalam kereta. Seramnya. Ikmal, kenapa lari? Aku pakai topeng pun takut. Yes, sekarang waktu makan roti dengan Nutella. Alah, kenapa habis ni? Tak apalah. Makan roti je lah. Buang je lah Nutella ni. Buang? Biar betul kau ni. Mak sini. Ni belum habis lagi. Biar ayah tunjuk. Kau tinggal tuang susu je. Sekarang kau tinggal kocakkan je. Sebabnya boleh jadi susu coklat. Tengok ni. Boleh minum lagi ni. Betul juga ayah. Bekas ni ayah boleh guna buat isi garam. Kau jangan main buang je lain kali. Subscribe kalau ayah korang juga suka berjimat. Yeay, ayah bagi aku Kinder Joy. San, bagilah. Ini kan untuk orang yang lebih tua. Mana boleh? Tak adanya tua-tua. Tak boleh. Ehsan tengah tidur. Sekarang kita diam-diam curi Kinder Joy dia. Kita makan sikit je Kinder Joy ni. Habis, mesti Ehsan marah. Supaya Ehsan tak tahu, aku isi telur dalam Kinder Joy dia. Lepas tu, kita letak semula kat tangan dia. Aduh, laparnya. Makan Kinder Joy lah. Sedapnya. Alah, lantainya kotor sangat. Bersihkan pakai penyapu lah. Alah, kenapa tak bersih? Tak bersih lagi? Penyapu tarik labi. Akhirnya bersih juga. Macam mana ni Iqmal? Soalan macam ni pun kau tak tahu. Yelah, aku cuba sebaik yang boleh ya. Salah. Salah. Sabar ayah. Aku tip dulu. Berapa kali nak jawab ni? 1 tambah 1 ni berapa? 7 kan jawapannya ayah. Aduh, macam ni pun tak boleh. Kau take semula jawapan tu. Tengok tu, nanti gimana dah take tu. Maknanya kau ni dah banyak salah. Ya ayah, kali ni aku janji aku takkan salah lagi. Terakhir jawapannya 8 kan ayah. Kau ni, ikut kau lah. Yeay, makan lollipop. Geram. Ayam. Alah, lollipop aku jatuh. Lollipop yang jatuh tinggal kita masukkan dalam kotak ajaib je. Tu kan, kita dapat lollipop yang baru. Macam mana boleh jadi besar letak dalam kotak tu? Aku nak jugalah. Semoga dapat lollipop yang besar juga. Ni apa ni? Yeay, main kereta-kereta. Bestnya. Kotor kan main kat situ? Ya ayah, maaf ayah. Jaga kau kalau kau main lagi. Main kat luar pun kena marah dengan ayah. Ayah dah tak ada, main lagi lah. Iqmal main lagi je? Ayah dah cakap kan jangan main. Sini kau ikut ayah. Sini kau. Duduk diam-diam kat sini. Sorry ayah. Kesian juga Kak Iqmal.
Aha, Ikmal, ni ada hadiah untuk kau. Maaf ya, ayah marah-marah tadi. Terima kasih ayah. Tapi kan mainan aku kan dah banyak. Kalau macam tu, bagi dekat subscriber kau je lah. Okey ayah, yang subscribe dalam kiraan 3, 2, 1 akan dapat kereta ni. Subscribe! Yeay, main-main makanan lah. Dipusing-pusing. Kenapa kau main-main makanan ni? Pas sini bagi ayah sikit. Ayah, jangan ayah. Kenapa kau ni? Ayah nak minta sikit je. Kedekut sangat kau ni. Bukan kedekut ayah, tapi ni. Apa tapi-tapi? Ayah nak minta sikit je pun. Kau ni kedekut sangat. Ayah, jangan ayah. Jangan makan ayah. Kau ni, makanan sedap-sedap macam ni pun kau tak nak kongsi. Kedekut sangat kau ni. Bukan macam tu ayah. Itulah ayah tak nak cakap. Tu makanan kucing lah ayah, makanan kucing. Makan makanan ikut warna bendera Palestin. Pertama warna hitam. Kita makan Oreo, Oreo warna hitam. Sekarang warna merah. Kita ada sos cili merah. Kita tinggal makan je. Sekarang warna putih. Warna putih kita ada marshmallow. Sekarang ada warna hijau. Warna hijau kita ada fudo warna hijau. Aku tuang coklat ni. Jangan lupa buka mulut. Sedap sangat. Ni coklat lagi. Jangan lupa makan tahu. Kau lapar lagi Ni ada coklat getah warna-warni. Ni kalau kau lapar lagi, ada marshmallow. Hah? Marshmallow? Siapa yang bagi makan manis-manis ni? Ada ayah. Lari-lari. Ada ayah. Aduh, tak boleh makan marshmallow lah aku. Ikmal, ni ada makanan untuk kau. Makanan apa ni ayah? Nak rasa sikit? Makanlah. Tak sedap lah kau. Anak kurang ajar. Ikmal, ni ada makanan untuk kau. Kau kan boleh makan. Ayah, kan aku dah cakap aku tak suka honey star. Aduh, letih lah macam ni. Anak tahayul. Ikmal, makanlah ni. Alah, aku tak suka ayah. Aku nak buang lah. Tunggu. Sebelum kau buang, kau tengok dulu video ni. Tak boleh buang makanan lah. Subscribe kalau korang tak suka membazir makanan. Anak-anak, siapa yang dapat buat warna ungu akan dapat iPhone. Okey ayah. Biar aku yang buat dulu Okey. Cara dia, kita campurkan oren dengan hijau. Lepas tu kita campurkan. Nanti mesti jadi warna ungu. Kenapa jadi warna ni? Warna ungu pun tak boleh. Lemah lah kau ni. Aduh, macam mana caranya? Aku pernah tengok videonya. Caranya kita campur warna merah dengan warna biru. Kita tinggal campurkan warna merah dengan warna biru. Tu kan? Dah jadi warna ungu. Yeay! Wow, kau tak lemah. Ni iPhone untuk kau. Aduh, aku teringin sangat nak ada kereta macam anak-anak orang kaya yang lain. Aduh, kalau macam ni, macam mana nak beli kereta dekat Ikmal? Jual rambut lah supaya dapat duit. Boleh beli Ikmal kereta. Ikmal, sini. Kenapa ayah? Ayah dah belikan kau kereta baru ni. Wah, akhirnya aku dah ada kereta baru. Tapi kenapa muka ayah pelik sangat ni? Jijik. Kenapa kau ni jahat sangat jadi anak ni? Ayah pergi jauh-jauh tau. Aku malu dengan kawan-kawan aku. Pakcik, nak makanan, pakcik. Nak makanan. Pakcik, makanan, pakcik. Makanan. Ayah, jom kita bagi makanan kat pengemis ni, ayah. Yelah, ambil ni bagi dia. Terima kasih, nak. Bye-bye. Mainan aku. Sianya pogo kotor. Banyak sampah. Ayah! Lah, aku kena tinggal. Anak aku mana? Ehsan, kau kat mana Ehsan? Pakcik. Pakcik cari anak pakcik Gigi, kau tu dah lah pengemis. Jangan pegang aku. Hai ayah. Ayah kat mana? Adik kenapa ni dik? Adik hilang ke? Tak apa, makan dulu Nanti ayah adik datang lah tu. Okey. Terima kasih. Nak gerakkan Ikmal dengan Ehsan lah. Wow, hebatnya.
berlatih memanah lah. Yeay. Ehsan, kurang asam punya Ikmal. Sorry ayah, tak sengaja. Tak apa ayah, aku okey je. Ayah keluar dulu ya. Tolong tengok ke Ehsan. Bye ayah, hati-hati tau. Ehsan! Ehsan! Kau tak cekik ke? Ehsan! Ehsan jangan mati Ehsan, jangan mati. Aku perlukan bantuan ayah ni. Ayah, sini ayah. Tolong Ehsan ayah. Aduh, ayah tak dengar. Ayah? Ehsan, jangan mati. Terima kasih ayah. Yeay, main Roblox. Hah? Ish, apa benda ni? Alah, kena perangkap lalat. Aduh, melekat sangat ni. Aduh, ni kena buang ni. Buang dalam tong sampah lah. Tapi Nanti kalau ada kucing jalanan cari makan dalam tong sampah, nanti dia melekat. Kesian sangat. kita tutup dulu. Lepas tu kita saltip biar tak terbuka lagi. Lepas tu kita masukkan dalam plastik biar lagi selamat. Kalau macam ni, kucing jalanan barulah selamat, tak kena gam. Sekarang kita tinggal buang je. Subscribe kalau korang suka kucing. Ehsan, ikut aku Ehsan. Ehsan, ikut aku. Ehsan, ikut aku Ehsan. Ehsan, ikut aku Ehsan. Ehsan, ikut aku Ehsan. Ehsan, ikut aku. Tak nak aku ikut ayah. Ehsan, ikut aku Ehsan. Yes, mantap. Bye Ehsan. Kau best je main game Roblox. Ikut aku nak main sekali. Mana boleh Ehsan, kau pergi sekarang sebab bentar kau dengan tukul. Sini. Ganggu je orang tengah main game. Dah pergi. Ayah, aku nak dengar ayah je. Ehsan, janganlah sedih. Ni ada snack untuk kau. Terima kasih ayah. Aku nak dengar ayah. Okey, jom ikut ayah. Kemal, boleh tak kau ambil limau ni tanpa tumpah kain ni? Oh, boleh. Senang je. Celup je lah tangan. Mana boleh? Nampak tu, kena tumpah. Aha! Kalau tak boleh celup tangan, senang je. Aku ada cara lain. Air ni, kita letak je dalam bekas. Lepas tu, kita ambil lah air buah limau ni. Mana Cik macam tu? Tak boleh tuang air. Tak boleh keluarkan air daripada jug tu. Cuba kau ambil lagi. Macam mana? Gunalah otak. Kalau macam tu, kita minum je lah. Mana boleh minum? Orang kena ambil guna tangan. Kalau macam tu, kita pusingkan je lah air ni. Kalau- nampak? Tengok tu. Naiklah. Nampak? Subscribe. Aduh, selipar aku dah berlubang. Aduh, kesiannya ayah. Dia pakai selipar plastik. Nah, baik kau pakai selipar aku je daripada kau pakai plastik koyak ni. Terima kasih. Selipar yang bagus, tapi Aduh, tapi selipar ni kecil. Tak apalah, aku pulang semula lah selipar ni. Okey. Kau tunggu jap Ayah, jom kita bagi kat pengemis tu. Nah, ni kasut baru untuk kau. Wah, kasut baru. Wah, selipar baru. Wah, best juga pakai selipar baru ni. Woo! Dah. Wow! Apa kau ni? Kenapa kau tak takut? Sekali lagi Okey, sekali lagi. Kau takutkan aku Takutkan aku. sekali lagi. Apa kau ni? Padam ke kau? Nak makan. Tunggu. Mana boleh makan? Tangan tu kan kotor. Tak apalah ayah, kotor dia sikit je. Kuman pun tak ada kat sini. Mari sini ayah tunjuk. Kalau kau belum cuci tangan, lepas tu kau masukkan tangan kau, kumannya takkan pergi. Tapi kalau kau pakai sabun, Lah, kumannya memang betul pergi. tu kan kuman dah pergi. Subscribe kalau korang suka cuci tangan.